Hahaha, apa tu? Cakap apa apa tu? Welcome to my YouTube channel, Arisa Mat Kelantan. Satu-satu harap I love you. Ingat kesenyumnya ate Malaga keke Hewan cerita me ada konan jenteku. Kenapa gelak-gelak Okay, so hari ni Naim, sekian lama korang menunggu ya. Walaupun Naim memikirkan 10 kali untuk menjadi YouTuber ni, untuk menjadi host ni, akhirnya Naim buat jugalah. Dia cakap buat YouTube ni senang. Tengok ai buat senang ke tak? Bukan saya cakap senang. Maksud saya ialah saya ni bukannya dalam bidang YouTuber. So agak orang kata apa? Janggal lah. So sekarang hari ni kita buat apa? So hari ni Naim akan masak untuk Arisa. So Arisa akan jadi juri lah. Nak tengok macam mana masakan Naim ni. Kata sedap ke tak kan. Tapi orang kata tak payah nak dipikirkan, memang sedap lah kalau Naim masak ni. Kenapa you masak untuk I? Yalah, I nak masuk untuk sebab konten lah. Cakap lah, bini tak larang. Dah ajar dah. Kan dah ajar dah. Skrip tadi tapi tak hafal. Okay, Naim nak masak untuk Arisa. Naim sebenarnya pandai masak, tapi tak adalah pandai sangat. So masa Arisa mengandung ni kan dia dah tak larat nak masak. So memang selalu Naim lah masak untuk Arisa. So hari ni Naim nak buat konten dan Naim masak bagi Arisa makan. So dalam masa sama Arisa menjadi juri lah. So sekarang kita nak pergi ke kedai untuk beli barang. Ya, betul. Dan saya akan record dia lah sebab dia nak jadi YouTuber dalam ni. So saya duduk diam je lah guys sebab YouTube ni dia nak conquer, nak jadi host. So jom kita pergi ke tak payah sebab jom kita pergi ke grocer tu beli barang. Let's go. Hai guys, sebelum kita beli barang, kita sap pada dulu sebab kita punya PA lapar guys. So saya nak kena ikutlah PA saya kan. Kalau dia lapar kan tak bertenaga pula beli makan tu. Betul-betul PA sentiasa lapar, okey? So sebelum kita beli barang, kita sap pada dulu, baru kita pergi cari barang. So guys, kita nak pergi beli daging sebab yang menu yang Naim akan masak untuk Arisa adalah daging masakan Jepun lah orang kata. Daging sebenarnya Naim nak cari daging Wagyu tapi tak ada. Ya, nak buat macam ni. Betul bapak pisau stick you tak nampak. Itu still orang tak boleh potong-potong. Dah, kalau shabu-shabu kita makan dengan sup. Stick ni kita Sorry lah sebab kita tak rehearsal kan. So Naim salah ambil darah. So kita akan masak sirloin. Sirloin dengan liai tu apa maksud dia? Dia bahagia. So kita dah ambil brokoli, kita dah ambil daging. So apa lagi menu dia? Sekejap, fikir sekejap. Ni cili ni kan ambil tak? Ni makan tak? Cili yang macam labu ni. Apa nama dia? Capsicum. Makan tak? Makan. Okay, so kita ambil colour ni lah macam cantik sikit Hai, Assalamualaikum kembali kita Lepas beli barang? Lepas kita beli barang mesti rokok kita nak masak kan. Bukan nak kita beli barang kita simpan tu. So chef baru dah ada kat sini. Chef lama tolong keluar lah. I nak tolong record je. Record tu boleh tapi kalau boleh chef lama dia orang kata jadi juri lah. Jangan masuk campur lah. Jangan masuk campur urusan chef baru ni. Tapi untuk kali ni guys, orang kata first content ni saya tak buat yang macam orang kata yang masakan kampung lah. Apa lah. Sekali tengok bahan ada sampai 50-60 bahan yang tak ada. Saya buat menu yang simple yang korang boleh tengok, korang dah boleh buat sendiri tanpa korang tengok resepi dia. Okay, boleh screenshot guys untuk bahan-bahan kita bagi masak steak so ini biasa. Terpulang kepada korang lah kalau nak masak sirloin ke ataupun rib eye. Kerana kita dah boleh dua-dua. Okay, jom let's go kita masak. Sekarang chef tengah ni bukti dia buat sendiri semua, saya tak masuk campur. Sekarang Naim tengah potong capsicum dengan brokoli. Ni dah siap basuh dah, bawang putih and added dengan rosemary punya ni. Apa potong tangan ke? tangan biasa. Biasa. Biasa ke? Tangan biasa.
Ya Osha, tunjuk ya Osha. Ocha. Guys, so sekarang ni daging ni kita kena pack. Mana kita buang darah-darah dia lah dalam tisu. Buang air. Buang air Sampai dia kering. Sampai dia kering. Untuk daging ni, kita tak pakai macam apa-apa marinade lah. So kita dah ada, kita punya Haji Shio ni dah ada orang kata black pepper dan juga garam. So kita just tabur je kat atas daging Okay, tabur. Okay. So kita lumur dia. Kita terbalikkan dia pula. Kita tabur lagi, dah terbalikkan. Okay, so kita lumur. Okay, kuali ni dah panas dia. So kita masukkan lah kita punya daging tadi. Sabar, bagi cair dulu. Letak bawang. Letak bawang dulu baru semua. Letak bawang dulu baru. Okay, harap-harap korang tak dengar lah perbincangan tadi. Letak apa dulu? Letak bawang dulu baru semari. Letak bawang dulu baru semari. Okay. Harap-harap diorang tak nampak lah. Yang sepatutnya kita kena tahu bawang ni dulu, baru kita taruh rosemary. Korang jangan nak mandai tahu rosemary dululah, tahu daun kari lah, daun pandan lah, dia tak jadi. So step dia bawang dulu baru rosemary. Okay, saya boleh letak dah, chef. Nampak? Nampak tak? Nampak, chef. Okay, lepas tu barulah rosemary, nampak? Bau dia macam burger daging rambi dah. Nampak? Tunjuk. Korang pastikan daun rosemary ni bersalut dengan butter ni. Boleh dia punya bau dia tu pergi ke daging tu. Nampak? Bila nak alihkan daging tu, chef? Tengok dulu keadaan dia. Boleh alih. Ini macam tak tahu macam bila nak alihkan dia. 3 minit tadi saya cakap kan? Lepas tu bila nak masukkan capsicum dengan brokoli tu, chef? Sabar lagi, belum. Lepas tu bukan ke kena buat macam ni, chef? Yes. Macam tu, chef? Betul. Saya tanya je. Saya tak. Nampak? Saya uji anak murid saya, nampak? Nampak? Saya belum buat lagi, dia dah buat. Mana dia betul pandai, dia tangkap. Bukankah chef dulu memang ada bidang kulinari, chef? Memang. Saya dulu kulineri dah sampai ke master. Kenapa? Lepas tu saya berhenti. Saya berhenti, saya ada buat side income lain lah. Subcon ke? Side income. Side income. Side income tu lain. Apa yang ada dekat sini, tinggal apa? Brokoli, capsicum, Ni? brokoli. Ni? Capsicum, brokoli. Okey. Masukkanlah dia dalam ni. Pelan-pelan. Semua ke, chef? Tak semak ke? Takkan semak. Betul. Semua je. Dia nampak macam tak menyelerakan, tapi sekali makan kemam ibu jari kaki. Nampak macam nak buat gulai daging lah, chef. Tolong letak sini. Baik cakap. Okay. Dekat sini hanya ada chef dan anak murid chef saja. So hanya kita orang dia yang tahu bau dia sedap macam mana. Macam mana sedap bau? Mola. Bau dia. Tak, bau dia sedap ke tak? Sedap. Bau dia sedap. Bukan mola dia lain. Ni kacik kiah ke? Bukan. Walaupun daging dia nampak macam daging sup, tak nampak macam daging bakar. Kita masak je. Kita yang pedulikan dia punya, orang kata apa? Grafik. Rupa. Belum ada dalam kamu tadi. So saya akan susun lah. Susunan dia bagi nampak macam orang kata apa? Cantik. Sedapnya bau, chef. Dah nampak keadaan dia pun dah Masak. Dah masak. Boleh angkat. So Angkat, kita akan angkat lah. Chillkan dalam 10 minit baru korang boleh potong tau. Jangan potong direct. Bagi dia sejuk kejap.
Lepas tu nanti dia punya juicy semua tu akan turun. Dia walaupun keadaan dia nampak macam orang kata tak sedap, tapi sebenarnya memang tak sedap. Janganlah macam tu yang Ada sebenarnya sedap kan. Tak rasa lagi kita tak tahu ke. apa dia jadi Negeri Sembilan pula. Ini bukan masakan Negeri Sembilan kau. Bukan. Yang memondai. Mau mondai. Tak ada dalam kamu pun. Presentation dia sungguh menarik. Tertarik kau memang the bomb. Ini bukannya belakang takbir Arisa yang masak ya. Saya yang masak. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi ma razaqtana. Chef, panas lah rumah ni, Chef. Tak apa, sabar, relax. Chef akan decorate kedai chef ni. Chef akan tambah kalau boleh 5 ekor ni. Chef tak beli 5 ekor siap, Chef. Okay. Ni sos apa, Chef? Okay, ni chef lupa nak beritahu ni sebab chef ada rushing tadi. Beli instant lah. Bukan. Sos dia ni, beli yang instant. Dia ada punya resepi dia. Beli yang instant. Okay, korang bubur dalam mangkuk. Lepas tu korang ambil yang tadi yang masak daging tadi. Dia ada macam dia punya minyak butter tu kan. Bubur sikit dalam sos tu. Bubur madu sikit. Barulah dia sedap. Mana rumah kita ada madu? Jom kita rasa. Saya rasa ni lah dulu capsicum ni. Wah, penat-penat chef masak daging, capsicum dulu yang dia rasa. Sedap-sedap rasa capsicum. Okay. Brokoli pula. Okay. Tak sedap rasa brokoli. Nice. Bismillah. Well done. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur lah. Dia pun macam tak percaya. Bukan. Macam macam ni macam ni betul kan sebab Tak. Tadi reaction chef tu bukan takut. Dia reaction macam terkejut sebab sedap. bukan, dia macam dah tahu dah memang sedap. So tadi tu tak ada terkejut sangat lah. Kau kan memang kau terkejut. Mama Mia mungkin. Amazing. Tak saka lah, sedap lah Syah. Saya boleh bagi rate Come on. Nampak? Sebab itu chef letak nama dia daging pecal lele. Pecal berair. Sebab apa? Bila korang makan, dia berair kat mulut. Dia punya juicy dia tu tak henti. Walaupun dah telan, juicy dia tu ada lagi. Lio tapi Juicy tak juicy dia. Ada lagi kan. Sebab tu orang panggil resepi ni pecal berair. Hey, nak bunuh chef kenapa? Pisau. sebab yang kita beli dekat grocer ni dia tak mahal pun. Satu ni dalam berapa tadi Chef? RM40 macam tu. Betul. Je. So nak makan dan buat kat rumah tu sangat-sangat berbaloi lah. Dia terpulang kepada kreativiti korang lah nak guna daging apa. Jangan guna daging yang orang kata keras lah kalau beli yang lembut kan. Cuba try masak. So sebenarnya cara orang kata nak bagi lembut, dia kena perap dengan baking soda. Itu yang ni chef betul-betul, saya tak main-main. Maksudnya kena... semua tadi main-main lah. Saya nak bayar pakai apa Chef? Cuba Chef pejam mata. Okay, saya dah bayar lah. Walah. Mama Mia. Bayar more. Mama Mia buncit. So far, masakan Chef ni tidak mengecewakan bagi saya. Memang sebelum ni pun Chef nak bagi tahu kat dia orang yang kita pergi scan 5D baby tu. Betul. Pergi ambil phone. Pergi sini. Dah.
Daripada program MasterChef dah jadi program personal pula lah. By the way, kita orang baru je scan 5D. Scan 5D kita orang punya twin. And selepas je kita orang dah check dekat hospital umrah tu, kita orang baru tahu sebenarnya baby kita orang kembar seiras. Dua kantong tapi satu uri, satu tempat makan yang sama. So pemakanan Arissa memang kena jagalah. Memang kena makan banyak. Sebab seorang kembar tu kecil sikit. Biasalah kembar kan. So pemakanan memang kena jaga. Memang Cik Naim lah yang akan jaga pemakanan saya. So far cara untuk membesarkan baby tu saya dah tengok dekat ni, dah tanya doktor apa semua. Cara dia makan produk tenusu lah. Contohnya minum susu kambing, makan keju, yogurt, minum je susu-susu macam biasa. Alhamdulillah, kita orang beli barang baju baby pun cumanya kita orang beli yang sama kan. Walaupun masa awal-awal kita orang tahu dia orang tak seiras pun, kita orang beli baju tu semua sama fashion and design sebab dia sama gender. So, hari ni kita punya content first daripada Datuk Naim dah berjaya. Yeay! Sebenarnya saya lebih nak menolong isteri saya lah kan. Sebab dah selama dia mengandung ni, konten dia kata tak ada, banyak tak ada. So dalam masa sama saya menjaga dia sewaktu mengandung dan juga bersalin, selepas bersalin. Daripada saya jaga-jaga tu, saya tolong lah dia buat YouTube dia. Sebab masa trimester kedua Arissa banyak sakit. Trimester kedua adalah banyak sangat sakit. Dari yang betul-betul 3 bulan lah, 3 bulan lah Arissa sakit. Keluar masuk hospital, keluar masuk jenis hospital. sakit bukannya sakit macam boleh bertahan, sakit hantar buat terus. So memang kalau Naim kerja tu memang susah lah. So kelebihan kat situ lah. Macam Naim macam bersyukur sebab Naim pula jenis kerja sendiri. So boleh lah macam cuti anytime balik apa semua kan. Sebab kalau kerja dengan orang susah juga kalau tiba-tiba dia sakit last minute, tiba-tiba nak kena hantar. Sebab saya jenis masuk, kalau sakit serang dia datang sakit perut. Bukan sakit perut nak beranak guys. Saya memang doktor kata otot perut saya ni tak mampu nak tampung baby kembar sebab saya terlalu kecil. So bila saya sakit tu datang, dia memang kena masuk emergency, kena masuk ward. Macam tu. So, thank you so much untuk korang yang mendoakan, and thank you so much untuk sesiapa sahaja yang share journey pasal pregnancy. And of course, Arissa nak sangat buat banyak-banyak video mengandung sebab kita sendiri nak tengok journey kita mengandung macam mana kan. Takkanlah kita macam nak tengok through phone je. Saya nak tengok kalau boleh banyak video yang Naim buat saya mengandung. Tapi saya tak larat nak buat sendiri. Mostly video-video yang mengandung saya buat sebelum ni pun tak banyak. Korang boleh komen banyak-banyak kat bawah nak video jenis apa yang Naim buat. Okay, next kita orang plan nak buat video raya haji. First time Arissa raya haji dekat KL, and house tour bilik baby, macam-macam lagi. InsyaAllah kita orang akan buat, and Naim akan hosting sebab saya tak larat dah nak bercakap-cakap. Saya dah penat. Itu saja konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment and share. Share sekali dalam WhatsApp group WhatsApp makcik mana-mana, makcik bawang apa ke. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu sajalah untuk kali ini. Bye bye, love you guys.